Assalamualaikum semua. Goalkeeper. Macam mana kita nak tahu goalkeeper ni dia bagus ke tak? Apa penilaian yang perlu kita buat? Apa benchmark yang kita perlu ada untuk kita tahu kualiti seorang goalkeeper? Adakah save yang banyak ataupun jumlah bolos yang kurang? So jawapan saya kedua-dua elemen tu penting. Itu kita boleh tengok juga number of save or number of bolos, tapi in reality itu bukan gambaran sebenar kualiti seorang penjaga gol. Kenapa statistik boleh menipu? Sebab prestasi seorang penjaga gol ni dia sangat bergantung pada kualiti pasukan yang dekat depan dia. Kalau pasukan tu lemah, pertahanan dia, contoh defender mudah bocor, penjaga gol akan hadapi banyak shot. Dia mungkin boleh 10 save tapi dia boleh bolos 3. Tim kalah 3-0 contohnya. So statistik save nampak tinggi tapi clean sheet dia tak ada. Kalau pasukan tu kuat pula, penjaga gol mungkin tak banyak kerja kan, duduk je 20 minit baru satu shot. Tapi yang dia berjaya selamatkan. So statistik nampak saja sikit tapi sebenarnya dia kekal fokus. Jadi kalau kita nilai berdasarkan nombor semata-mata, kita mungkin terlepas pandang penilaian sebenar kepada bakat seorang goalkeeper. Let's tengok David De Gea, penjaga gol Manchester United. Kita fokus pada era 2017-2019. Kenapa? Sebab masa tu tim Manchester United bukan berada dalam keadaan yang terbaik. But David De Gea di Manchester United pada waktu tu, waktu yang tim yang tengah bergelut dengan especially on defending side, pertahanan, De Gea antara penjaga gol dengan membuat jumlah save yang paling tinggi di EPL tahu. Kualiti EPL kita tahu sangat tinggi. Beliau mencatatkan sekitar 100 ke 120 save dalam satu musim. Malah beliau menang anugerah Player of the Year untuk kelab berkali-kali. Maksudnya apa? Maksudnya ini menunjukkan tahap elit David De Gea. Walaupun pasukan banyak diserang, dia mampu menjadi tembok terakhir yang strong, yang kuat, yang menyelamatkan pasukan daripada keciciran mata. Banyak save dalam keadaan kritikal yang dia buat. Kita semua tahu dia punya kualiti yang ada, yang ditunjukkan oleh David De Gea, yang menyebabkan dia merupakan salah seorang, kita kata, goalkeeper yang luar biasa. Pada saya, ada 5 kriteria yang kita boleh menilai seseorang goalkeeper. Yang mana kalau kita yang ada anak bermain di posisi goalkeeper boleh fokus pada 5 elemen ni, tengok, perhatikan dan kita boleh bagi tahu kepada anak tu. Yang pertama, quality of save. Okey, bukan jumlah dia tapi tahap kesukaran save tu. Adakah dia mampu selamatkan situasi 1 lawan 1? Adakah refleks dia cepat untuk menyelamatkan bola dalam jarak yang dekat? Yang kedua is decision making. Adakah dia keluar dengan cepat untuk mencabar striker, ataupun dia masih kekal kat belakang, ataupun dia dalam keadaan ragu-ragu. Bukan penjaga gol yang ragu-ragu ni sebenarnya boleh mendatangkan sangat bahaya. Ketiga, positioning, kedudukan. Penjaga gol yang bijak, dia akan duduk tempat yang betul. Sebab kadang-kadang save yang nampak biasa bukan apa, sebab goalkeeper tu dah berada dalam kedudukan yang betul di peringkat awal lagi. Yang keempat, leadership and communication. Adakah dia bercakap dengan pertahanan? Dia punya communicate, dia commanding tak kat belakang tu. Penjaga gol yang bagus, dia boleh menghalang serangan berlaku dengan lebih awal. Sebab apa? Dia boleh memberi arahan lebih awal kepada rakan-rakan dia. Dan dia boleh menyusun dengan cepat dan dengan baik. Yang kelima, consistency and mental strength. Penjaga gol terbaik bukan sahaja dia boleh buat satu save ajaib, tapi yang paling kurang melakukan silapan yang berulang sepanjang game. Even kalau dia buat silap sekalipun, dia akan cepat-cepat bangun, bangkit and forget about kesilapan tu and fokus pada next action dan sepanjang game tu. Itu yang paling penting. Dia tak lemah, dia tak mudah koyak dengan kesilapan yang dia buat. Okay? So parents, look at this angle. Jangan bilang jumlah save semata-mata. So that's how we look at our goalkeeper, young goalkeeper, encourage them supaya mereka dapat membuat keputusan yang baik sepanjang mereka bermain dalam game. Okay? Assalamualaikum.